Okey, hampa JM Diet Day 4. Berat badan Cikgu Teha hari ni ialah 50.50. So, semalam 51.05. So, berlaku penurunan sebanyak 55 gram. Wow, setengah kilo you guys. Hampa patut try lah JM Diet ni. Okey, so hari ni kita tengok apa yang kita perlu makan pada JM Diet hari keempat. Untuk JM Diet hari keempat ni, kita hanya perlu makan hingga 8 biji pisang dan minum 3 hingga 4 gelas susu rendah lemak berserta 8 hingga 12 gelas air kosong untuk mengelakkan sembelit lah. Okey, so hari ni untuk breakfast Cikgu Teha makan 2 biji pisang Cavendish dan segelas susu Summerfed yang low fat lah. Okey, untuk susu ni hampa boleh tengok dekat FB group Geng Diet Cikgu Teha. Cikgu Teha ada share banyak susu yang korang boleh ambil apabila korang diet. Okey, susu-susu yang sesuai untuk diet yang ada di pasaran. Okey, so jom kita breakfast. Okay, Cikgu Teha akan minum dulu segelas air masak sebelum breakfast. Okay, dan korang boleh enjoy lah. Alright, kita selepas bersarapan, korang boleh relax dulu. Dan jom kita tengok apa menu untuk lunch. Okay, untuk lunch ni, Cikgu Teha nak buat caramelized banana. Okay, Cikgu Teha menggunakan unsalted butter ataupun butter olive. Cikgu Teha gunakan olive proof ni. Okay, kita letakkan sedikit butter dekat non-stick pan. Dan kita biarkan dia panas sekejap. Lepas tu korang boleh letakkan 2 biji pisang lah. Kita grill pisang tu. Kira kita macam sangatlah kita grill pisang tu sampai dia bertukar warna dan garing. Cikgu gunakan pisang Cavendish juga sebanyak 2 biji. Korang ikut suka lah korang nak makan lunch berapa biji ke, nak makan dinner berapa biji ke. Yang penting sehari tu jangan lebih daripada 8 biji pisang. Okay? So kita kita grill dia sampai garing dulu belah bawah tu. Baru kita balik-balikkan. Pisang ni, grill pisang ni memang dia makan masa sikit. Tapi korang akan berpuas hati lah dengan hasil dia sangat sedap lah. Korang boleh tambahkan sedikit pemanis tiruan macam lakanto ke stevia ke. Tapi Cikgu Teha tak tambah sebab Cikgu Teha memang tak suka manis. Okay, korang grill sampai dia jadi macam ni, sampai dia perang. Lepas tu korang boleh letakkan dalam 100 ml susu. Biar dia mendidih sekejap dan korang boleh terus tutupkan api. Bau dia sangat sedap. Okay? Susu Cikgu Teha minum dalam, keluarkan dalam 250 ml macam tu. Untuk yang letak dekat pisang ni, Cikgu Teha hanya letakkan 100 ml macam tu. Yang lebih tu korang boleh minum. Okay? Nanti bersama dengan caramelized banana with milk ni. Okay? Sangat sedap guys. Ni kalau korang tak buat JM diet pun korang boleh makan juga. Untuk breakfast ke, untuk snacking ke, sangat sesuai. Sangat sedap. Okay, so jom kita lunch. Sangat sedap ya. Korang boleh repeat menu ni untuk snacking. Ataupun sampailah nak makan malam pun boleh. Baiklah, untuk snacking dan sebelum tidur, korang boleh makan lagi pisang dengan susu asalkan tidak melebihi jumlah yang ditetapkan. Okay, so untuk dinner, okay, ni memang favourite Cikgu Teha, memang suka sangat-sangat. Kita bekukan 2 biji pisang, bekukan semalaman, okay, biar dia betul-betul beku lah, jadi macam ais tu. Okay, masukkan dalam mixer ni. Cikgu Teha gunakan hand blender, okay, sorry, hand blender bukan mixer. Cikgu Teha masukkan dalam balang dan letakkan 200 ml susu low fat dan korang boleh blend sampai dia betul-betul halus. Okay, nanti korang boleh makan, dia akan jadi macam smoothies macam tu. Memang sangat sedap lah, sangat sedap. Cikgu Teha memang tak boleh move on dengan smoothies ni. Okay, nak kata macam boleh feeling ice cream, boleh feeling dessert, sedap sangat. Kalau pisang korang tu kurang manis, korang boleh tambahkan sedikit madu. Tapi Cikgu Teha macam biasa tak suka manis, so Cikgu Teha letakkan sebarang pemanis lah. Okay, sangat sedap, sangat creamy. Rasanya susu Summerfed ni kot, memang sedap. Okay, korang boleh makan menu ni untuk dinner dan sebelum tidur. Alright, selamat ber-JM diet hari keempat. Semoga besok Cikgu Teha akan turun lagi berat badan. Okay, so hampa stay tune dan jangan lupa hampa tengok next video untuk tengok result hari ni, result berat Cikgu Teha akan turun ke tidak hari ni. Okay, dan tengok journey Cikgu Teha, JM diet Cikgu Teha hari ke-5. Stay tune.